okey, kakak 2 tahun lagi nak ambil UPSR. Betul? Cakap dia. Jadi mama nak challenge. Kalau you dapat result yang bagus, kita akan bawa you pergi Australia. Macam tu. Itu memang bajet kakak 2 tahun dia simpan. Kalau nak healing, kita orang punya konsep nak healing betul-betul. Habiskan betul-betul kan. So kita orang memang simpan. Kau ni sediakan tabung, letak dekat kabinet TV, letak tabung percutian lah. Dah cakap dengan diorang macam ni. 2 tahun ni you all kena masukkan RM1 sehari. Tolak daripada duit belanja sekolah. Mama dengan papa dah sediakan bajet flight, tiket, semualah makan etc. You nak berbelanja, your own money. So setiap hari diorang akan letak. Ajar diorang menyimpan. So diorang dapat simpan masa tu lebih kurang dalam diorang tukar dapatlah $100 Australia. Lebih kurang dalam RM300. Okey lah tu. Sebab setahun budak-budak kadang RM1, kadang mama hari ni habis tak ada, tak apa. Tapi dia orang dapat simpan 300 lebih seorang lah. So sampai kat sana tu dia orang shopping sendirilah. Dia orang punya request adalah nak pergi kedai Smiggle. Brand Smiggle tu kan. Mahal tu. Tapi dia orang dah simpan. Jadi kau ni terpaksa benarkan lah. Sebab kita dah beritahu awal kan. You nak belajar. So dia belilah, ada yang beli jam, ada yang beli bag. Your own money fine. Your own money is fine.